Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adakah anda pernah berada dalam situasi yang melibatkan budaya yang berbeza ataupun melibatkan interaksi sosial antarabangsa? Jadi, di sinilah bermulanya kepentingan Cultural Intelligence atau juga dikenali sebagai CQ. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Erby dan Sun Am pada tahun 2003 yang telah berkembang pesat dalam era dunia perdagangan global pada masa itu. CQ bukan hanya tentang sekadar tahu apa itu budaya orang lain, namun ia juga melibatkan tentang kepakaran efektif seseorang dalam bertindak mengikut situasi yang melibatkan budaya berbeza-beza. Menurut Livermore pada tahun 2011, CQ melalui kesedaran dalaman, motivasi dalam diri seseorang dan juga bagaimana seseorang bertingkah laku. CQ dalam era global bukan hanya tentang bidang kerjaya, namun juga tentang cara menjaga dan membina hubungan yang harmoni yang melibatkan budaya yang berbeza. Dalam perkembangan dunia global kini, CQ turut diaplikasikan melalui perkahwinan campur yang melibatkan budaya yang berbeza-beza. Jadi, marilah kita menjadi individu yang lebih peka dan sakna akan budaya yang terdapat di sekeliling kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adakah anda pernah berada dalam kawan-kawan, tahu ke mengenai kepintaran budaya? Dalam tu ada 4 dimensi yang saya tahu motivasi iaitu CQ. Kamu semua nak tahu, motivasi untuk fahami budaya yang beza ialah dengan memupuk cinta dan kasih sayang. Jadi, dua perkara ini penting supaya dalam satu perkahwinan tu pasangan merasa dihormati. Jadi, semasa di fasa awal perkenalan dalam perkahwinan, selalunya pasangan ni menunjukkan sifat yang baik, jujur dan terbuka semasa memahami budaya pasangan masing-masing. Hal ini berlaku kerana supaya konflik tidak berlaku dalam satu perkahwinan. Dan selalunya pasangan ni mula untuk belajar menerima perkara-perkara baru dari keluarga yang baru diterima. Jadi hal ini boleh diaplikasikan dalam dimensi Q iaitu motivasi. Yang saya tahu pula tentang CQ kognisi iaitu mengenai pengetahuan. Seterusnya kita beralih pula kepada CQ knowledge. Kebiasaannya individu yang berkahwin campur mereka mempunyai tahap CQ knowledge yang tinggi kerana mereka perlu memahami dan menyesuaikan diri mereka dalam perbezaan budaya pasangan mereka. Contohnya dalam konteks perkahwinan campur masyarakat Melayu dan India, pengetahuan tentang nilai agama dan sensitiviti budaya amat penting. Misalnya, dalam budaya India, perayaan seperti perayaan Deepavali, tetamu yang hadir mereka akan dihidangkan dengan makanan yang beralaskan daun pisang yang mungkin terdapat beberapa pangkal larang tertentu. Manakala dalam budaya Melayu, makanan yang dihidangkan mestilah halal dan dihidangkan mengikut adab Islam. Jadi, pasangan yang memiliki tahap CQ knowledge yang tinggi, mereka mungkin akan memahami kedua-dua cara ini. Jadi pengetahuan ini penting untuk mengelakkan konflik antara satu sama lain. Oh, saya pula tahu mengenai CQ metakognisi iaitu mengenai strategi. Hai, jadi saya akan menerangkan mengenai CQ strategi. Merujuk pada CQ strategi, individu itu kan sahaja menyedari perbezaan budaya lain, malah mereka juga akan berfikir dan merancang strategi terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan budaya lain. Berbalik kepada konteks perkahwinan, pasangan ini akan saling menerima dan menghormati adat dan budaya masing-masing. Hal ini menunjukkan individu akan membuat pertimbangan terlebih dahulu sebelum berinteraksi antara satu sama lain bagi mengelakkan konflik berlaku dalam hubungan.
Walaupun adat dan budaya ini bercanggah dengan ajaran agama, mereka tidak akan mengkritik secara terbuka. Malah akan lebih berhati-hati ketika bertindak balas. Hal ini menunjukkan tahap metakognitif yang tinggi kerana individu mampu melawan emosi dan tindakannya ketika berinteraksi untuk mewujudkan keharmonian dalam keluarga. Apabila berlakunya perselisihan faham, mereka akan mengambil pendekatan untuk berbincang dan berkongsi pandangan masing-masing. Hal ini menunjukkan individu berupaya untuk mendalami perbezaan budaya masing-masing. Kalau saya tahu mengenai CQ action, iaitu tindakan. Dari aspek culture intelligent action ataupun tindakan, kita dapat melihat bahawa individu yang berbangsa Melayu akan melakukan beberapa tindakan apabila menaruni pasangannya yang berbangsa ia untuk mengekalkan keharmonian dalam rumah tangga mereka tanpa mencetuskan sebarang konflik. Seperti yang kita dapat lihat ialah pasangan yang berbangsa Melayu akan menyertai aktiviti ataupun perayaan yang dianjurkan oleh masyarakat India, iaitu Deepawali. Seperti yang kita semua ketahui, masyarakat India akan menghidangkan juadah seperti Idli dan juga Thosai ketika kerajaan dikembali. Oleh itu, pasangan yang berbangsa Melayu akan melakukan tindakan dengan menghasilkan juadah tersebut tanpa mempertikaikan ataupun menghina makanan mereka. Tambahan, individu yang berbangsa Melayu akan mendapat tindakan yang lain seperti juga memahami gelaran yang digunakan oleh masyarakat India. Seperti yang kita semua ketahui, masyarakat India akan menggunakan gelaran apa dan juga pali ketika berinteraksi dengan nenek dan juga datuk mereka. Oleh itu, individu yang berbangsa Melayu akan menggunakan gelaran tersebut ketika berkomunikasi dengan datuk dan nenek pasangannya untuk mengelakkan berlakunya jurang komunikasi antara kedua-dua belah pihak. Bukan itu saja, perkara ini juga dapat mengekalkan komunikasi yang lebih baik tanpa mencetuskan sebarang konflik. Dan terang lagi bersuara bahawa tindakan ataupun culture intelligent action ini merupakan salah satu kepintaran budaya yang telah pun diaplikasikan oleh individu yang berbangsa Melayu ketika mengawini pasangan yang berbangsa India. Perkara ini amat penting dalam menekankan hubungan rumah tangga yang lebih harmoni tanpa mencetuskan sebarang masalah salah faham ataupun konflik. Oleh itu, kepintaran budaya bukan hanya sekadar teori. Ia melibatkan tentang cara kita memahami, menghormati dan juga menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeza. Dalam perkahwinan campur seperti Melayu dan India, CQ akan membantu untuk kita membina jambatan, bukanlah tembok antara satu sama lain. Ia bukan tentang siapa yang akan mula dahulu, tetapi kita bersama-sama ingin berubah untuk mewujudkan rasa hormat, rasa kasih sayang dan rasa perpaduan antara satu sama lain. Seperti kata Thomas dan Inson, CQ bukan hanya tentang dunia luar, tetapi ia juga tentang keharmonian dalam keluarga. Dan sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita perlulah sentiasa peka, terbuka dan menjaga warisan budaya ini supaya kekal sampai bila-bila. Kerana cultural intelligence bukanlah sekadar menjaga keharmonian budaya sendiri, malah melibatkan persepsi antara pelbagai budaya yang berbeza. Sekian, terima kasih.